So tak perlu nak risau-risau lagi. Siapa nak buat lembaga periksaan buat? Kan? Kalau lembaga periksaan kata kami perlukan 40 bilion, 100 bilion, tulislah. 40 bilion. Yes. Betul. So dalam bagaimana Dr. Jamil sebut tadi tidak ketinggalan, supaya jangan ketinggalan. InsyaAllah tak ketinggalan Dr. Jamil, provided kita buat dengan betul. Provided. Sebab kerajaan dah buat keputusan dah. Buat bila? Tahun ini. Ada setuju tak setuju pun tahun ini buat. Okey, tapi kalau kita yang profesional ni buat dengan betul Dr. Jamil, tak ada cerita ketinggalan, tak ada. Memang kita duduk di situ. Tapi buat dengan betul. Jangan buat yang pertama ni soal bagaimana itu buat dengan betul. Kalau perlu duit yang besar pakai bilion-bilion, pakailah terpaksa. So untuk buat dengan betul tu bagi saya sebab pengkonsepsiannya kena betul, kena jelas, maknanya faham dan sepaham. Lepas tu perikebentukannya pun kena wajar. Lepas tu perealisasian, siapa yang nak buat, siapa nak gitu, siapa nak tadbir, tu semua kena ada. Dan sekarang semua dah diarahkan untuk lembaga periksaan buat. So tak perlu nak risau-risau lagi. Siapa nak buat lembaga periksaan buat? Kan? Kalau lembaga periksaan kata kami perlukan 40 bilion, 100 bilion, tulislah. 40 bilion. Betul. Mesti ada. Jadi ini untuk untuk bangsa dan negara. We have to track their progress. So then kalau Malaysia, orang-orang luar negara datang, how do you track the progress of your student? Jadi dah metrik pembelajaran. We can offer you training. Betul lah. Hantar doktor, cari kalau semua sibuk, Dr. Jamil boleh pergi. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Sama ada dari segi assessmentnya, dari segi kurikulumnya, dari segi pedagoginya, dari segi pelaksanaan kita ada caranya. InsyaAllah ada caranya. Asalkan kita positif, asalkan kita bersifat terbuka. Terbuka dululah, jangan terus kata tak boleh, mustahil negara kita. Saya tak fikir begitu.